Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Imran Zaki dalam sesi motivasi pagi. InsyaAllah pada hari ini kita akan merenungi sebuah cerita yang sangat-sangat menakjubkan, yang menusuk tajamlah rasanya ketika mana kita membaca cerita ini, iaitu cerita tentang Hudaibiyah. Pelajaran cerita ini adalah tentang ada benda yang kita nampak ini bukan kemenangan, ini bukan kelegaan, ini bukan satu benda yang berbaloi. Tapi Allah kata tak, ini berbaloi. Inilah kemenangan. So Al-Quran membentuk semula cara fikir kita. Apakah itu kebenaran? Apakah itu kemenangan? Apakah itu satu benda yang sifatnya paling berbaloi untuk dilakukan? Walaupun ketika itu kita nampak macam tangan kosong je. Macam kita ni buat sesuatu balik tak bawa apa-apa saja. Tapi cerita tu sangat menarik. Cerita Hudaibiyah ni saya nak mudahkan faham supaya dalam tempoh yang ringkas ni kita boleh nampak. Grab the point. Iaitu cerita Hudaibiyah ni ialah cerita ketika mana mereka berada dekat border nak masuk ke Mekah untuk melakukan umrah, tapi direcehkan, diremehkan, disusah-susahkan macam seseorang bila dah sampai border, dah sampai kat immigration, kena deal, negotiate dan sebagainya, akhirnya kena hantar semula ke negara masing-masing. So nak kata, momen tu bukan momen yang senang. Dah keluar duit, dah keluar macam-macam benda, dah travel susah-susah, akhirnya kena balik semula. So inilah cerita tentang Hudaibiyah, tuan-puan. Hudaibiyah ni berlaku setahun anniversary lah lepas daripada perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Perang Khandaq ni cerita tentang Madinah hampir rebah. Almost hancur lah kita kata. Dikelilingi 10,000 tentera untuk serang Madinah ni. Sebab tu mereka bina parit kan atas cadangan yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. So bila kita nampak cerita ni tuan-puan, jangan kata Madinah setahun sebelum tu, iaitu sekitar tahun yang kelima hijrah. Waktu tu mereka sedang diserang seteruk-teruknya. Dikumpulkan orang-orang Arab oleh Quraisy, kafir Quraisy ni untuk serang Madinah seramai 10,000 tuan-puan. 100 orang tentera yang bersenjata pun kalau datang kat satu tempat, boleh hancur tempat tu. Ini 10,000 orang tau. Tentera bersenjata daripada pelbagai tempat kepung Madinah 25 hari. Bayangkan, hampir hancur. Supply macam barang-barang, makanan dan sebagainya almost habis, tak boleh nak keluar daripada Madinah tu. Tapi Allah SWT menjadikan mereka yang mengepung itu ada ribut, ada puting beliung dan sebagainya. Akhirnya mereka macam fikir, berbaloi ke kita stay lagi? Dah 25 hari ni. Akhirnya mereka pun pulang. So nak katanya ketika setahun sebelum tu, Madinah almost hancur. Dan sekarang, tiba-tiba Nabi bagi tahu, aku mimpi, aku tunaikan tawaf, aku sempurnakan tawaf, aku lakukan umrah di Mekah. So siapa nak ikut? So bayangkan, setahun sebelum tu, semua orang daripada kafir Quraisy, daripada orang-orang Arab serang Madinah almost hancur. Sekarang ni orang-orang Madinah nak pergi ke Mekah dalam keadaan ihram, tak bersenjata. Ini ialah satu benda yang tidak boleh diterima oleh orang Mekah ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy. So bila mereka bergerak sekitar 1,400 orang sahabat ikut. Nabi sendiri membawa 70 ekor unta Nabi SAW. Ada yang bawa banyak ekor unta untuk dikorbankan setelah daripada umrah. So mereka pergi pada bulan Zulkaidah. So perjalanan yang mereka dalam keadaan ihram, mereka tak bersama mereka tu pedang, tapi mereka tidaklah naif, mereka adalah simpal pedang yang sifatnya pedang musafir dekat binatang-binatang yang mereka bawa. So dalam perjalanan tu sampai dekat Asfan, sebelum nak pergi terus lagi nak masuk ke Mekah, diketahui bahawasanya Khalid Al-Walid akan menyerang mereka dekat situ. So bila nak serang dan diketahui jalan yang paling kita panggil sebagai alternatif yang ada pun kena lalu Hudaibiyah. Tuan-puan, jalan Hudaibiyah menuju ke Mekah ialah jalan yang binatang pun tak lalu ketika itu. Maksudnya jalan tu kerikil, batu hitam, panas, berduri yang kalau orang jalan tu kaki boleh koyak, sakit. Dahlah mereka dalam keadaan ihram. So bila mereka berjalan sampai dekat situ, sesukar-sukarnya, tiba-tiba mereka kena stop dekat Hudaibiyah tu sebab unta Nabi stop, namanya Qaswa. Mereka bangunkan kemah, kemudian berlaku satu proses negotiation. So negotiate ni berlaku panjang tu. Prosesnya panjang. Daripada orang kafir Quraisy hantar mula-mula orang daripada Khuza'ah, Budail namanya.
deal balik semula. Kemudian hantar pula orang daripada Taif, deal dengan Nabi dan juga para sahabat, hantar balik. So ada pergaduhan, ada benda yang dirumitkan dan sebagainya. Tapi setiap kali orang-orang luar daripada Quraisy ni yang deal dengan Nabi SAW, mereka akan pulang dan mereka kata kat Quraisy, kau bagi je lah dia pergi. Dia orang bukannya bawa senjata untuk serang. Mereka datang betul-betul ikhlas. Datang kerana nak buat umrah. Tapi pada pandangan orang kafir Quraisy, mereka akan nampak mereka akan ada kekalahan moral. Sebab setahun yang lalu mereka serang Mekah dan mereka serang Madinah. Madinah almost hancur. Setahun lepas tu tiba-tiba mereka terus datang dalam keadaan nak buat umrah. So pada pandangan kafir Quraisy ni, mereka rasa mereka akan kalah. Tapi mereka tidak boleh ada perang kat situ sebab waktu tu bulan haram. Tapi sebenarnya mereka telah hantar 80 orang diam-diam cuba untuk serang orang beriman di Hudaibiyah. Tapi mereka semua 80 orang tu ditangkap. Lepas ditangkap tu berlaku negotiation, berkali-kali negotiate. Sampailah hujung sekali negotiation tu berlaku oleh Suhail. So Suhail ni datang, sebelum tu Mi'ras. Mi'ras ni datang, Nabi kata, rajulun fajir, ni criminal. Ni criminal yang datang ni, memang tak jadi apalah kalau orang criminal kita nak negotiate ni. So bila Suhail datang, so Nabi kata insya-Allah mudah-mudahan ada kemudahan kat situ. So mereka start bincang. Bila start bincang, datanglah ada satu perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian Hudaibiyah tu disebutkan tak boleh lakukan umrah pada tahun ini. Basically mereka kena balik. Tangan kosong. Nabi terima perjanjian tu. Kemudian antaranya ialah bila orang Mekah yang masuk Islam nak pergi Madinah, mereka kena dipulangkan semula. Dan kalau orang Madinah macam murtad ke ataupun nak pergi ke Mekah, takkan dipulangkan kembali. So ketika mana mereka tengah proses tu, tiba-tiba Abu Jandal. Abu Jandal ni anak kepada Suhail. Suhail tu wakil Quraisy, kafir Quraisy yang tengah negotiate dengan Nabi supaya tak bagi masuk Mekah pada hari itu. So Abu Jandal ni dia datang daripada somewhere dalam keadaan berantai. Rupanya dia dah masuk Islam. Dia telah dirantai oleh ayahnya dan dipukul oleh ayahnya dengan teruk. Tiba-tiba sampai dekat situ, nampak perjanjian dah sebut orang yang daripada Mekah bila pergi ke Madinah, dia kena dipulangkan. Suhail kata, kita mula dengan dia. Nabi cuba kata, kau bagilah hadiah aku yang ni. Tak. Kita mula perjanjiannya dengan anak aku sendiri. Waktu tu bayangkan orang-orang beriman, nampak ada orang beriman lain yang minta tolong, terluka, dalam keadaan berantai. Tapi tak boleh buat apa-apa. Nampak macam tak boleh buat apa. Dia kena balik semula. Itu satu keadaan yang berat. Sampai ada sahabat lain mengatakan ketika mana hari ni sudah berlalu, dia kata kalaulah ada hari yang sifatnya aku almost tinggalkan Nabi, hari itu ialah hari Abu Jandal. Iaitu hari di mana berat sangat emosi itu. Dan kemudian lepas daripada perjanjian Hudaibiyah tadi disusun, disetujui, Suhail pun balik, Mi'ras pun balik, semua balik ke Mekah, bawa sekali dengan Abu Jandal, dan mereka tiba-tiba silent moment, diam. Dan semua orang semacam, kenapa kita terima? Dia macam, sekarang ni kita kena balik. Nabi SAW kata, kumu, bangun, sembelih binatang dan cukur kepala. Nabi cakap sekali. Betul, semua orang diam, tak nak cakap. Dan sebelum daripada benda tu berlaku, sebenarnya Umar sudah membentak. Umar kata, betul ke kau Nabi Allah? Betul ke kita dalam keadaan yang benar? Betul, kenapa macam nak katanya Umar sangat-sangat marah. Dan biasanya Umar bila naik suara depan Nabi, Abu Bakar terus backup. Hari itu Abu Bakar pun diam. Abu Bakar diam. So Umar terus cakap, bila cakap pada Nabi, Nabi pun SAW kata, ya, aku dalam keadaan benar. Ya, aku ialah Nabi Allah. Kemudian sampai Umar dah tak boleh nak tahan, Umar kata, kau kata kau mimpi. Kan mimpi Nabi kan mimpi yang benar. Nabi kata, betul, aku mimpi. Tapi aku tak kata tahun ini. So Umar macam, So Umar bila marah, orang marah ni kadang-kadang dia akan repeat the same sentence. So bila dia pergi dekat Abu Bakar, dia pun cakap benda yang sama. Lepas benda tu dah reda, Nabi kata bangun, sembelih binatang, cukur. 3 kali Nabi ucap. Tak ada siapa respon. Ini ialah komuniti yang sami'na wa ata'na pada hari itu. Tak dengar cakap Nabi SAW. Nabi beritahu dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, buat je.
Dan akhirnya mereka kata, fine, okay, buatlah. Sampai waktu tu kita akan nampak dalam riwayat sirah, ada yang cukup sampai nak luka kepala mereka kerana rasa macam beratnya nak redha tu. Dan mereka sembelih binatang, dan binatang tu bagi kat siapa? Bagi kat orang kafir Quraisy, kat Mekah. Dia mana dia ambil lalamu hantar balik pergi ke Madinah? Tak, itu binatang kurban. Hantar kat orang situ. Itu berat tuan-puan. Bila berkorban dan korban itu terpaksa hantar kepada orang yang menolak kita. Kita ni kadang dengan orang terdekat kita pun kita berkira. Sekarang ni kita berkorban bagi pada mereka. Dan kita rasa macam kita balik dengan tangan kosong. Perjalanan balik tu semua sepi dan kemudian turun suratul Fatah. Suratul Fatah. Al-Fatah. Surah yang mengajarkan tentang kamu dah menang. Dan kita tahu bahawasanya episod Hudaybiyah ni menjadi kunci yang sangat penting kepada pembukaan kota Mekah nanti dan juga haji yang pertama. So katanya, nampak macam bukan menang, nampak macam kalah. Tapi Allah beritahu, aku define inilah kemenangan. Mereka tak pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan kelegaan, dengan kemenangan, dengan jalan yang akan dibuka lepas ni. So kita kadang bila buat korban, kita kata macam kita balik tangan kosong. Tak. Bila kita berkorban, kita lepas sesuatu, kita buat keputusan yang berat, kita tak balik dengan tangan kosong walaupun kita nampak macam kita balik dengan tangan kosong. Kita balik dengan kemenangan yang Allah berikan. Al-Fatah. Dan dalam ayat tu juga Allah beritahu, Allah turunkan ketenangan kerana kita belajar bahawasanya kemenangan itu ialah bila kita tahu Allah yang define kemenangan tu begitu. Wallahualam, moga-moga kita belajar sesuatu daripada peristiwa Hudaybiyah. Anda bersama saya Imran Zaki. Kita jumpa lagi dalam sesi motivasi pagi esok hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.